lawatan luar negara pertama Xi Jinping pada tahun 2025 bertujuan mengukuhkan hubungan serantau dan menonjolkan China sebagai rakan dagang. Ini sudah tentu mustahak dan jadi penting dalam konteks ucapan Liberation Day ataupun pengumuman Liberation Day tariffs yang telah pun mengejutkan seluruh dunia, yang mana Donald Trump, seperti mana kita telah bincang dan kita akan terus bincang, telah pada waktu itu meletakkan kadar tarif yang tinggi di beberapa buah negara Asia Tenggara, termasuklah di Malaysia 24%, tetapi di Kemboja dan Vietnam lebih tinggi daripada kita pun. Dalam konteks itulah Xi Jinping datang melawat ketiga-tiga buah negara ini. Walaupun lawatan ini kita dimaklumkan KJ telah pun dirancang sebelum ucapan Trump, tetapi timing dia saya fikir agak strategik dan cantik untuk China, yang mula meletakkan diri mereka sebagai satu rakan dagang yang boleh dipercayai, rakan dagang yang reliable, rakan dagang yang tidak akan mengejutkan anda dengan tarif, rakan dagang yang mahu berkawan dengan anda dan bukannya hendak memarahi ataupun memusuhi anda.